Pada tahun ini dalam tahun 2000, Majlis Pelancaran Proton Wajah diadakan di Stadium Malawati Shah Alam, Selangor. Model ke-8 yang dihasilkan oleh perusahaan automobil nasional Proton ini adalah kereta nasional pertama yang direka bentuk sepenuhnya oleh jurutera tempatan. Model ini datang dengan dua versi. Proton Wajah model 1.6 liter menggunakan enjin Mitsubishi suntikan pelbagai titik MPI, manakala model 1.8 liter pula dilengkapi dengan enjin yang dihasilkan oleh Renault, sebuah syarikat pengeluar kereta terkemuka di Perancis. Enjin petrol ini memenuhi piawaian yang ditetapkan oleh European Step 1112001. Menerusi pelancaran model baharu ini, Proton juga memperkenalkan logo berlambangkan kepala harimau yang menjadi simbol syarikat sebagai sebuah jenama yang kukuh dan setanding dengan jenama pengeluar kereta lain di dunia. Program pembuatan kereta yang menggunakan kod nama GX2000 itu bermula pada bulan Jun 1996 dengan melibatkan seramai 300 orang jurutera dari bahagian reka bentuk dan penyelidikan. Pembangunan model ini membabitkan kos sebanyak RM970 juta dengan 1.7 juta jam kerja kejuruteraan.